Halo bos, selamat pagi kami Sepang. Hari ini kita kedai pun ada dapat yang kereta ni. Tahun 2016. Proton Exora. Proton Exora 1.6 premium spec. Ini turbo punya. Harga jual 18,800 sahaja. Harga cash lah. Kalau nak masuk loan boleh tahun 2016, boleh ikat 6-7 tahun lah. Kredit boleh masuk kredit. Aircon memang ada sejuk. Tapi turbo ini dia suka ini hot lah. Lepas tu earth dia bagi banyak. Dulu punya owner pasang sini satu body sudah earth nak sampai lah. Earth punya current nak sampai. Okey, lepas tu original ini grey tu. Harga jual 18,800. Kereta ni 17 inci sport rim. Tahun 2023. Boleh nampak? Dalam macam ni. Belum bersih ya, belum bersih. Fully leather. Meter sudah lain ha. Meter Exora A, ada nampak? Orang Honda Type A dia Exora A atas sana. Exora A. Mileage dia 169,000. Bawa aircon sejuk, depan pun sejuk, belakang pun sejuk. Saya sudah try. Engine gearbox tak ada masalah. Reverse camera kat sini tunjuk. Sini ada satu LCD. Sini tak ada. Sini untuk player aja. Untuk Android player aja. Okey. Belakang. Sebab ini Exora, you nak try belakang aircon dia sejuk tak sejuk. Sebab dia cooling coil kat sini. Ada 2 biji cooling coil. Satu depan, satu belakang. Tiba-tiba depan sejuk, belakang tak sejuk. Belakang punya cooling coil sudah leaking ke. Ada sudah sumbat ke. Sebab saya ada try 2 tempat lah. Dua-dua sejuk punya. Belakang macam ni. Tahun 2016 Proton Exora Bro. BORD. Turbo punya. Harga jual 18,800. Harga cash. Kalau nak loan agak on the road 20 lebih lah. 20 lebih on the road. Kalau beli cash body 18,800. Kalau siap potong nama tak sampai 20. Tak sampai 20. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa minat, boleh kontak saya dulu, tanya ini kereta masih ada tak. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.